5 aset berharga Malaysia yang jatuh ke tangan negara lain. 5. Proton. Perusahaan Automobil Nasional Berhad atau singkatannya Proton, merupakan sebuah syarikat yang terlibat dalam perekaan dan penghasilan kereta nasional Malaysia. Proton ditubuhkan pada awal tahun 80-an atas arahan Perdana Menteri keempat iaitu Tun Dr. Mahathir. Jenama ini merupakan perkongsian antara kerajaan Malaysia dengan sebuah lagi syarikat automotif swasta iaitu DRB Highcom. Tahun 1985 menandakan tahun yang sangat penting untuk Malaysia apabila Proton mula melancarkan kereta pertamanya iaitu Proton Saga. Sehingga kini, jenama ini telah mengeluarkan lebih dari 20 jenis kereta yang merangkumi sedan, SUV dan juga hatchback. Pada tahun 2012, kerajaan Malaysia telah menjual kesemua pegangan saham Proton kepada DRB Highcom. DRB Highcom kemudian menjual 49.9% saham Proton kepada syarikat otomotif China iaitu Geely Holding. 4. Hotel Royal Chulan Bukit Bintang. Terletak di sepanjang Jalan Bukit Bintang di Bandaraya Kuala Lumpur. Royal Chulan Bukit Bintang merupakan sebuah hotel bertaraf 4 bintang yang telah beroperasi sejak tahun 2004. Hotel yang mempunyai 418 bilik ini dilengkapi dengan pelbagai fasiliti seperti restoran, gym dan juga kolam renang. Hotel Royal Chulan ini merupakan anak syarikat kepada Bousted Holding, manakala Bousted Holding pula dimiliki oleh kerajaan Malaysia melalui Lembaga Tabung Angkatan Tentera LTAT. Pada Februari 2019, Bousted Holding telah menjual hotel ini kepada sebuah syarikat Singapura dengan harga RM197 juta. 3. Pulau Batu Putih. Pulau Batu Putih atau dikenali dengan nama lain Pedra Branca, merupakan sebuah pulau kecil yang terletak di Selat Singapura menghadap ke arah Laut China Selatan. Pulau yang mempunyai keluasan 8,560 meter persegi ini pada awalnya dimiliki oleh negeri Johor. Sejarah Pulau Batu Putih bermula pada tahun 1851 apabila Sultan Johor ketika itu membenarkan syarikat Hindia Timur Inggeris yang dimiliki British untuk membina sebuah rumah api bagi menjaga perairan di sana. Bagaimanapun, British kemudian menyerahkan hak rumah api tersebut kepada negara Singapura. Sejak itu, negara Singapura mula memperluaskan kawasan rumah api tersebut dan kemudiannya menuntut kepulauan tersebut dari Malaysia sehingga berlakunya pertikaian antara dua negara. Pada tahun 2003, kes ini dibawa ke Mahkamah Keadilan Antarabangsa di mana Malaysia kalah dalam perbicaraan tersebut dan akhirnya pulau ini jatuh ke tangan Singapura pada tahun 2008. 2. Kidzania. Ditubuhkan pada tahun 1997 oleh seorang peniaga Meksiko, Xavier Lopez Ancona. Kidzania ialah taman tema tertutup yang menawarkan kanak-kanak peluang unik untuk belajar dan memahami cara dunia sebenar berfungsi melalui main peranan seperti menjadi doktor, bomber, artis dan banyak lagi. Kerajaan Malaysia melalui syarikatnya iaitu Khazanah Nasional berjaya memiliki lesen dan hak pengendalian cawangan Kidzania di Malaysia dan juga Singapura. Bagaimanapun, pada Jun 2023, Khazanah telah menjual kedua-dua taman tema ini kepada sebuah syarikat Singapura yang dikenali Sim Leisure Group. 1. IHH Healthcare. IHH Healthcare merupakan sebuah kumpulan penjagaan kesihatan swasta bertaraf dunia yang ditubuhkan di Malaysia. Kumpulan ini telah mula beroperasi sejak tahun 1974 di Kuala Lumpur dan kini ia berjaya membuka lebih dari 83 buah hospital di 10 negara antaranya termasuklah negara Singapura, China, India serta beberapa negara di Eropah Tengah dan Timur. Mempunyai lebih 65,000 pekerja di seluruh dunia. IHH Healthcare yang dianggarkan bernilai 40 bilion ringgit ini sebenarnya dimiliki oleh kerajaan Malaysia melalui Khazanah Nasional. Pada Disember 2018, Khazanah telah menjual 16% saham IHH kepada sebuah syarikat Jepun yang dikenali Mitsui dan menjadikan Mitsui pemegang saham terbesar dalam kumpulan tersebut yang memegang lebih dari 32% saham.